Okey, jadi kalau ikutkan di sini dia kata bina satu segitiga bila diri panjang tapak PR, okey, panjang tapak diberi. Sudut puncak, okey, sudut puncak 60 darjah dan sisi PQ. Okey, kali ini dibagi bukan tinggi nah, sisi PQ 60 mm. Sudut puncak 60, sisi PQ 60 mm. Jadi secara kalau kita tak lukis lagi lah, maksudnya lebih kurang macam tu lah. Segitiga PR ni, tapak dia PR yang bawah tu. Kemudian dia kata sudut puncak dia 60. Maksud sudut puncak 60 ni sudut dekat atas ni lah, 60 darjah. Dan panjang PQ. So PQ, panjang P sampai Q ni adalah 60 mm. Panjang sini lah, panjang sisi P sampai Q 60 mm. Yang ni yang kita nak lukis. Okay. Dia bagi tapak dia PR, sudut puncak 60 dan panjang PQ 60 mm. Okay, jadi nak lukis segitiga sudut puncak lah. Okay, yang ni yang dikatakan segitiga sudut puncak. Yang mana segitiga yang kita nak lukis tu diberi sudut puncak dan nilai sudut puncak dah. Jadi apa yang pertama kali yang nak buat, okay, kita bahagi dua dulu garisan PR ni. Maksudnya okay, dengar lah. Okay, dapatkan ataupun bahagi dua garisan PR. Salah, kita buat bukaan lebih daripada separuh, lebih daripada setengah daripada dasar. Dekat bahagian atas, tanda dekat bahagian bawah. Dengan bukaan yang sama besar juga, kita letak dekat P pula, tandakan bahagian atas dan bawah. Okay. Kita buatlah garisan PR. Tengah-tengah dia ni garis. Okay, garis je. Okay. Sekarang ni dia beritahu nilai sudut puncak dia 60. Macam mana kita nak guna jangka lukis ke, nak guna set square ke, nak buat sudut 60 dekat bahagian atas. Okay, jadi kita dah tahu lah macam mana. Jadi dekat P dan dekat R ni, pilih salah satu lah pucuk, P ataupun R. Jadi nilai 60 tu kita tolak dengan 90. Jadi 90 tolak dengan 60, kita akan dapat berapa? 30 darjah. Jadi kita buat sudut 30 dekat P atau dekat R. Pilih satu saja, kita akan buat sudut 30 darjah. Okay, dekat P ataupun dekat R. Contohnya dekat sini dekat P. Jadi dekat P saya akan buatlah sudut 30 darjah. Okay, daripada 60 bahagi 2 dapatlah 30. Jadi ingat balik macam mana nak buat sudut 30 darjah. Maksudnya daripada 60 kita bahagi 2 dapatlah sudut 30. Okey, jadi nilai sudut 30 yang kita lukis ni gariskan. Nilai sudut 30. Jadi kita akan dapatlah sudut 30 yang kita lukis ni dia akan bersilang dengan garisan pembahagi 2 PR ataupun garisan tengah PR lah. Dia akan bersilang dengan garisan tengah PR dekat sini. Ni nilai sudut 30 dapat dari mana? Nilai sudut puncak 60 tu ditolak dengan daripada 90. Dapat 30. Dan titik persilangan dia dekat sini. Kita gunakan titik persilangan ni untuk jadi pusat kepada bulatan. Okay, jadi kita kena buat bulatan P sampai R. P sampai R. Okay, buka bulatan P sampai R. Jadi bila kita dah buat macam tu, yang ni yang tadi kita lukis kan, daripada maklumat yang diberi, sudut puncak 60 dan panjang sisi PQ 60 mm. PQ, sini P, kita nak
buka 60mm. Nak tanda dekat mana? Okey, mula-mula buat bukaan 60mm dulu. Kita lukis tu 60mm. 60mm. Okey. Letak jarum dia dekat P dan tandakan pada lilitan bulatan yang kita lukis tadilah. Tandakan 60 tu dekat sini. Okey. Tanda pada lilitan bulatan yang kita dah buat 60. Sebab apa kita letak dekat P? Sebab panjang dia P Q. Okay, jadi tempat yang kita baru tanda tadi adalah titik Q. Q dekat sini. Jadi nak lengkapkan segitiga ni, kita buatlah garisan P dengan Q, Q dengan R. Jadi dah dapat dah segitiga sudut puncak. Okey, nak check betul tak ni sudut 60? Boleh. Kita gunakan kita punya set square. Try lah test. Betul tak kita buat tu sudut 60? Okey, jadi bila letak set square tu, betul dah dia sudut 60. Jadi inilah untuk sudut segitiga sudut puncak. Cara nak buat dia, bahagi dua dulu garisan tapak dia, PR. Kemudian, bila dah bahagi dua, kita buatlah garisan pendengar dia tinggi. Yang kedua, tolak nilai sudut puncak 60 dengan 90. Jadi 90 tolak 60 dapat 30. Jadi kita buat sudut 30 tu pada salah satu tapak. Jangan buat dua-dua, buat sebelah aja. Jadi kali ini kita buat sudut 30 tu dekat P. So jadi garisan sudut 30 ni bersilang dengan garisan pembahagi dekat sini. Okay, titik persilangan tu adalah titik tengah bulatan PR. Titik tengah bulatan PR. Kemudian syarat yang kedua dia kata sisi PQ 60. Jadi buat bukaan 60 guna jangka lukis 60mm. Letak jarum dekat P, tandakan pada lilitan bulatan. Jangan letak dekat belah R pula. Kalau tidak tak jadilah. Sebab dia kata PQ. Jadi bukaan 60 tu mewakili PQ lah. Tanda kat sini dapat titik Q, sambungkan PQ QR. Dapatlah bulatan. Okay,